Pernah tak tengok rajah kimia macam ni dan rasa macam aduh peningnya, nak mula dari mana ni? Jangan risau. Hari ni kita akan ambil rajah yang nampak serabut ni, kita tukarkan jadi satu baris ayat yang simple. Lepas tu kita akan kira satu nombor penting yang tunjukkan berapa kuat kuasa dia. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, inilah dia teka-teki kita. Sel Daniell. Ini sel yang memang klasik lah dalam subjek elektrokimia. Cuba tengok, ada 2 bikar, 2 logam berbeza, larutan warna-warni. Semuanya bersambung dengan wayar. Nampak macam banyak benda berlaku kan? Cuba bayangkan kalau setiap kali nak cerita pasal sel ni, awak kena lukis semua ni. Leceh betul, mesti ada cara yang lagi senang. Dan ya, memang ada pun caranya. Ahli kimia ni bijak, diorang dah cipta satu jalan pintas untuk wakilkan semua benda dalam rajah ni hanya dengan satu baris teks. Nama dia notasi sel. Anggap je benda ni macam bahasa rahsia atau kod ringkas untuk ahli kimia. Dengan kod ni, diorang boleh terangkan sel kimia yang kompleks macam ni dengan cepat, tepat dan semua orang faham benda yang sama. Tak payah lukis-lukis dah. Jadi, senang cerita. Notasi sel ni satu format standard untuk tulis struktur sel. Dia macam ceritakan keseluruhan kisah sel tu dari A sampai Z. Dari terminal negatif ke terminal positif, dibaca dari kiri ke kanan. Semua maklumat tu dimuatkan dalam satu baris je. Jauh lagi senang dari melukis kan? Dan bahagian yang paling best, ada satu peraturan yang sangat mudah untuk kita ingat cara nak tulis kod ni. Serius, semudah ABC je. Jom kita tengok macam mana. Inilah dia petua ingatan tu. A untuk anode, B untuk bridge atau titian garam dan C untuk kathod. Ingat, anode ni selalunya terminal negatif, manakala kathod pula terminal positif. Petua simple ni akan bagi kita susunan yang betul setiap masa. Takkan tertukar punya. Okey, jom kita pecahkan lagi. Mula-mula kita sentiasa tulis pasal anode, iaitu terminal negatif. Lepas tu, letak simbol untuk titian garam kat tengah-tengah. Dan akhir sekali, kita tutup dengan kathod, terminal positif. Ikut je aliran ni, senang kan? Okey, jom kita cuba praktikkan pada rajah sel Daniell kita tadi. Dalam sel ni, elektrod zinc tu terminal negatif. Jadi, dialah A kita, iaitu anode. Elektrod kuprum pula terminal positif, jadi dialah C kita, kathod. Dah kenal pasti dah watak-watak utama kita. Dan, bila kita tulis guna kod tadi, inilah hasilnya. Nampak macam bahasa asing kan? Relax. Kita pecahkan satu-satu. Sebelah kiri kita ada anode. Kita mula dengan zinc pepejal. P tu maksudnya pepejal. Garis lurus satu ni pula ialah sempadan fasa, tempat logam bertemu dengan larutan. Lepas tu, ion zinc dalam larutan aqueous atau aqu. Tengok kat tengah ada 2 garis lurus. Itulah B kita, titian garam. Dan sebelah kanan kita ada kathod. Ion kuprum dalam larutan, satu lagi sempadan fasa dan akhir sekali elektrod kuprum pepejal. Nampak tak? Satu rajah yang penuh sekarang dah jadi satu baris kod je. Hebat kan? Okey, cun. Bab bahasa rahsia ni kita dah kuasai. Kita dah tahu macam mana nak tulis pasal sel ni. Sekarang, jom kita ke bahagian kedua teka-teki ni. Berapa banyak sebenarnya kuasa yang sel ni ada? Setiap sel kimia macam ni ada potensi untuk hasilkan tenaga. Dia macam ada daya tolakan untuk gerakkan elektron dalam litar. Kita ukur daya tolakan ni dalam unit volt. Jadi persoalan utamanya sekarang, berapa volt yang sel Daniell kita ni boleh hasilkan? Nasib baik, ada formula yang senang gila untuk kira benda ni. Voltan sel atau E0 sel sama dengan E0 kathod tolak E0 anode. Nak senang ingat, ambil je nilai terminal positif, tolak dengan nilai terminal negatif, kathod tolak anode. Itu je. Okey, inilah masanya. Masa untuk kita gabungkan semua yang kita dah belajar. Kita dah ada formula, kita pun dah tahu mana satu kathod, mana satu anode. Jom kita buat kira-kira sikit. Mestilah, untuk guna formula, kita perlukan data. Nilai-nilai ni bukan kita reka-reka ya. Ini memang dah diukur oleh ahli kimia. Kalau kita tengok jadual ni, keupayaan untuk kuprum, kathod kita, ialah positif 0.34 volt. Untuk zinc, anode kita, nilainya negatif 0.76 volt.
Okey, jom kita masukkan nombor-nombor ni dalam formula kita. E sel sama dengan nilai katot iaitu positif 0.34 volt tolak nilai anod iaitu negatif 0.76 volt. Kat sini kena hati-hati sikit. Ingat tak matematik? Bila tolak jumpa nombor negatif, dia jadi apa? Dia jadi tambah. Jadi sebenarnya pengiraan kita ialah 0.34 tambah 0.76. Dan jawapannya ialah positif 1.10 volt. Itulah dia. Siap. Kita dah ambil satu rajah yang rumit, kita dah tukar jadi kod ringkas dan sekarang kita dah berjaya kira kuasa teori dia. Semua benda bersambung dengan cantik sekali. Jadi, jom kita imbas balik cepat-cepat. Pertama, notasi sel tu kod ringkas ahli kimia. Kedua, nak tulis dia ingat je ABC. Anod, titian, katot. Ketiga, nak kira voltan, formulanya E katot tolak E anod. Dan akhir sekali untuk sel Daniell yang popular ni, nombor ajaib dia ialah positif 1.10 volt. Ini membawa kita kepada satu soalan yang menarik dan ini cabaran saya untuk anda. Sekarang anda dah tahu macam mana nak kira voltan, cuba fikir. Kalau kita gantikan zinc atau kuprom tu dengan logam lain, contohnya macam magnesium atau perak, agak-agak boleh tak kita cipta satu bateri yang lagi power? Peraturannya dah ada di tangan anda. Itulah soalan untuk anda terokai.